Okey, kan. Ini adalah kasut Max Gold Tower Pro version yang kedua. Version pertama kat bawah. Okey, ini yang version yang kedua. Dan ada satu lagi warna silver. Okey. Ini silver. Yang ini dia ada ini silver, ini pun ada silver juga. Yang version itu lagi. Okey. Untuk yang kasut ni, apa yang saya boleh cakap ialah kasut ni dia feel dia macam kasut Typhoon, selesa dia, tapi berbanding version yang pertama tu, dia ada sedikit dia grip kaki, macam ada sedikit kaki kita terasa sendak. Okey, untuk kasut yang ni saya rasa macam Typhoon, dia ada ruang untuk kita boleh tak dia mencengkam lah. Dia tak mencengkam, dia ngam-ngam dengan tepi kaki. Insan rasa selesa lah, selesa yang ni. Okay. Apa yang boleh saya katakan, antara tiga kasut ni yang paling selesa ialah Tower Pro version yang kedua. Yang kedua adalah Tower Pro version yang pertama. Dan yang ketiga Typhoon. Typhoon tu bagi saya adalah kasut orang yang kaki white lah, saya rasa. Okey, ada contoh. Ini. Okey, Typhoon. Typhoon ni dia besar. Okey, dia besar. And then dia selesa dia sama. Dia tak mencekam kaki. Dia ngam-ngam lah dengan kaki. Kalau yang version yang pertama tu, Tower Pro version pertama tu, yang gambar dia kecil ni, dia sedikit cengkam kaki. Tapi ketiga-tiga kasut ni selesa. Saya tak ada injured. Alhamdulillah, saya tak ada injured, tak ada apa. Okey. Mana yang ingin mendapatkan kasut badminton yang murah, bawah 200, carilah kasut Max Pro. Okey. Tower Pro version pertama, Tower Pro version yang kedua dan Typhoon. Max Pro terbaik. Ciao.